Pada hari ini dalam tahun 2009, istiadat pelantikan dan pertabalan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Aisyah Rohani binti almarhum Tengku Besar Mahmud sebagai Tunku Ampuan Besar Negeri Sembilan diadakan di Balai Rong Sri Istana Besar Sri Menanti, Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Istiadat dimulakan dengan pelantikan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Aisyah yang disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Muhriz ibni almarhum Tuanku Menawir yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Baginda berkenan melafazkan watikah pelantikan dan memakaikan tiara kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Aisyah. Ini adalah satu upacara yang unik kerana ia dilakukan sendiri oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Muhriz. Istiadat pertabalan pula disempurnakan oleh Datuk-Datuk Penghulu Luak Tanah Mengandung sejurus selepas Duli Yang Maha Mulia Tuanku Muhriz berangkat meninggalkan Balai Rong Sri. Kali terakhir istiadat ini dijalankan adalah pada 19 Julai 1967 ketika Tunku Najihah almarhum Tunku Besar Burhanuddin dilantik sebagai Tunku Ampuan Negeri Sembilan.